Tahukah anda lebih 800,000 penjawat awam buat pinjaman sehingga 14.4 bilion setahun melalui pelbagai institusi kewangan dan koperasi yang diuruskan oleh Angkatan Koperasi Malaysia Berhad, Angkasa. Dan sekarang dengan pengumuman kenaikan gaji penjawat awam, ramai yang dah berkira-kira nak tambahkan komitmen kewangan. Tapi, cuba berhenti sejenak dan fikir, adakah ini keputusan yang bijak? Kesilapan kewangan terbesar bukan bila tiada duit, tapi bila anda ada duit. Ramai sangka masalah kewangan berlaku bila tak cukup duit, tapi hakikatnya kesilapan kewangan terbesar berlaku bila kita ada banyak duit. Kenaikan gaji ni bertujuan untuk bantu anda hadapi kos sara hidup yang meningkat akibat inflasi, bukan untuk tambah hutang ataupun berbelanja mewah. Jika tak diuruskan dengan baik, kenaikan gaji ni tak akan beri kesan positif kepada kewangan anda. Apa gunanya gaji naik tapi hutang juga bertambah? Apa yang patut dilakukan dengan duit lebihan? Pertama, lansaikan hutang lebih cepat. Kurangkan beban kewangan anda supaya lebih tenang di masa hadapan. Kedua, tingkatkan simpanan. Pastikan anda ada simpanan untuk kecemasan, pendidikan anak-anak, rumah dan persaraan. Yang ketiga, bekukan kekayaan dalam emas. Jika duit anda mudah bocor, simpan sebahagiannya dalam bentuk emas supaya nilai kekal terjaga daripada inflasi. Gunakan kenaikan gaji dengan bijak. Jangan jadikan kenaikan gaji sebagai alasan untuk tambahkan hutang. Sebaliknya, gunakan peluang ni untuk kukuhkan kewangan anda dan bina masa depan yang lebih stabil. Semoga perkongsian ini bermanfaat. Boleh follow saya untuk lebih banyak info tentang emas dan kewangan. Ingat, bukan berapa banyak yang anda dapat, tapi bagaimana anda menguruskannya yang akan menentukan masa depan anda. Ingat, public goal mudah, murah dan patuh syariah. Input follow.